YB Fadli Syahri keluarkan kenyataan sinis terhadap Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahri. Berkenaan dengan insiden di Putra Heights, rakyat perlu tahu siapa yang betul-betul buat kerja dan siapa yang hanya pandai cari spotlight. Daripada hari pertama insiden berlaku, Amiruddin sendiri turun padang, bukan tunggu viral baru nak gerak, bukan sekadar tweet simpati je. Beliau bersama pasukan ambil langkah proaktif sejak awal untuk pastikan misi penyelamat dan bantuan diselaraskan sebaik mungkin. Sampai sekarang pun masih follow up dan sedia untuk bantu. Bukan jenis yang lepas tangan atau cuti keluar negara time rakyat tengah susah. Bukan itu saja. Sambutan Hari Raya Aidilfitri Madani peringkat Selangor pun dibatalkan sebagai tanda hormat pada mangsa. Bajet dan sumber disalurkan semula untuk bantu mereka yang terjejas. Apa lagi nak minta dari seorang pemimpin kalau bukan keutamaan rakyat? Amiruddin juga dah tampil perjelas kenyataan awalnya yang diputar belit. Mungkin sebab ada segelintir pihak yang lebih minat cari silap lebih daripada bantu cari solusi. Tapi dia tetap steady, tak balas pun peli dengan peli. Fokus pada kerja dia. Sekarang kita tanya balik, kalau tragedi macam ni jadi di negeri pembangkang, adakah pemimpin mereka mampu bertindak sepantas ini? Kita ingat balik tragedi banjir dekat Kedah dulu. Masa rakyat tengah tenggelam, Sanusi sibuk melancong ke Jepun. Katanya tak sangka waktu dia pergi, Kedah akan banjir. Itu belum kira lagi masa lain, bila MB lain pun hilang entah ke mana waktu musibah. Tapi bila negeri orang dilanda bencana, semangat pula keyboard warrior ni membuat-buat. Fadli Syahri, cukup-cukup lah. Ini bukan masa nak sindir-sindir. Tak perlu jadi hero konon. Paling prihatin bila tangan atau kaki tak jejak pun ke tempat kejadian. Kalau betul nak perjuang nasib rakyat, doakan mangsa, hulur bantuan dan turun padang macam pemimpin sebenar.